Alif, jangan kacau lah. Macam mana Sofia tahu? Alah, ada seorang je yang suka mengacau dalam rumah ni. Ish, bosanlah. Yeay, dah start. Cerita apa tu? Kenalah tengok. Assalamualaikum semua. Alif dan Sofia, dah sedia? Alif dan Sofia pun dah ada kat sini. Penonton kat rumah dah sedia? Hari ni Ustazah nak ceritakan tentang hikmah Isra' Mi'raj. Ceritalah Ustazah, Alif nak tahu. Alif, sabarlah sikit. Kalau Alif dan Sofia nak tahu, antara hikmah Isra' Mi'raj adalah sebagai tanda Allah itu berkuasa. Tanda Allah berkuasa? Ya, Alif. Allah Maha Berkuasa kerana menjadikan perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam sahaja. Wah, hebatnya Allah. Betul tu Alif. Bukan itu je. Isra' Mi'raj ni juga sebagai bukti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat menyeluruh. Alif, Sofia, tahu kan tentang kewajipan solat? Ustazah, kita kena solat 5 waktu sehari kan? Betul tu Sofia. Alif dan Sofia tahu tak yang solat 5 waktu itu dikurangkan dari 50 waktu. 50 waktu? Banyaknya. Antara hikmah peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah Allah memerintahkan sendiri kewajipan solat dan mengurangkan dari 50 waktu ke 5 waktu sahaja. Macam solat yang kita buat hari ni kan Ustazah? Betul tu Sofia. Terima kasih Ustazah. Seronoklah cerita hikmah Isra' Mi'raj ni kan Alif kan? Seronok. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Alif dan Sofia. Mama, tadi kan Ustazah cerita pasal hikmah Isra' Mi'raj. Betul tu. Seronok tadi Mama. Alah, dah habis ke? Tak sempat Mama nak tengok. Habis dah. Nanti Sofia boleh ceritakan kat Mama balik. Alif pun tahu Mama. Wah, Mama nak dengarlah. Alif dan Sofia memang Awesome!